Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Islam ini dibina di atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin. Dan yang pertamanya adalah syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Pasti ada sesuatu di sebalik kenapa syahadah merupakan asas yang paling penting dalam agama Islam. Kita bincang persoalannya dalam Cinta Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana bertemu lagi kita insya-Allah dan kita bersama dalam Cinta Ilmu, dan persoalan yang kita akan bincangkan adalah tentang iman, dan ianya adalah di bawah skop yang lebih besar tentang akidah dan bagaimana akidah seorang mukmin. Dan alhamdulillah semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita akan menelusuri bagaimana para ulama dulu mereka mengupas persoalan ilmu akidah, dan pada hari ini insya-Allah kita akan berbincang bagaimana kenapa ianya menjadi begitu penting kepada kita semua dan apa kaitan ilmu akidah dengan kehidupan seorang manusia. Dan inilah insya-Allah yang kita bakal bincangkan bersama-sama, dan kepada Allah kita memohon pertolongan sepenuhnya agar setiap yang kita bicarakan, apa yang kita bincangkan, semuanya adalah selari dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam perbincangan kita pada kali ini tentang kita nak bercerita tentang pengenalan ilmu akidah ini, maka saya tidak keseorangan di studio kerana alhamdulillah saya ditemani oleh insan-insan soleh-solehah yang datang daripada jauh jugalah nak kiranya ya. Kerana rakan sahabat saya datang daripada JPKKP, Pematang Tengah, Pematang Pauh, Pulau Pinang. Orang Penang kan? Apa khabar orang Penang? Alhamdulillah. Sihat no? Saya difahamkan masya-Allah jauh juga perjalanan kan? Tapi demi kerana cinta ilmu, alhamdulillah kita sama-sama datang. Dan inilah yang kita nakkan sangat sebenarnya. Kenapa? Sebab Nabi sebut dengan jelas dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah nak seseorang itu menjadi baik, bukan pada pandangan kita sebab kita ni selalu perasan baik, kan? Tetapi baik pada pandangan Allah, penilaian Allah, pertama yang Allah akan buat kepada kita adalah Allah akan fahamkan kepada kita tentang agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan alhamdulillah rakan-rakan yang juga penonton dan juga rakan-rakan yang berada di studio pada ketika ini, kita macam saya sebutkan tadi ya, setelah kita memohon keberkatan dengan Allah, minta terlebih awal perlindungan daripada tipu daya syaitan, dan kita memuji-muja Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang diajar sendiri oleh Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kita mengucapkan selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya saya nak mengajak kita semua. Saya teringat orang selalu cerita tentang Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar ni seorang yang kalau kita tengok air mata sentiasa ada bergenang di kelopak mata dia. Bila-bila masa tersentuh, air mata tersebut akan mengalir. Orang biasa dengar dia menangis teresak-esak. Dan orang bertanya kepada dia, ini ketika dia menjadi Amirul Mukminin. Ma yubkika ya Amirul Mukminin? Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Baik, ketika ditanya kenapa engkau menangis, wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar kata apa dia? Sayyidina Umar menangis kerana terlampau bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih dia menjadi seorang Muslim. Kita tahu sebab Sayyidina Umar dan kebanyakan para sahabat melalui pengalaman berada dalam kegelapan jahiliyah. Dan mereka tahu dahsyatnya berada dalam keadaan suasana jahiliyah. Mereka tahu betapa sengsaranya, betapa dalam keadaan tak tenangnya, tak senangnya.
Apatah lagi bila sampai keluar, ya, berantakan, masyarakat berpecah, berperang. Sebab tu Masya Allah kita di TV Hijrah, kita sangat percaya dengan slogan satukan ummah dengan ilmu. Dan apabila ditanya kepada Sayyidina Umar, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Maka Sayyidina Umar kata sebab dia terlampau bersyukur di atas nikmat Islam. Jadi kita juga sama dapat apa yang Allah beri kepada Sayyidina Umar, Allah bagi pada kita. Bukan Allah bagi, oh wahai Umar ni hang dapat special sikit. Orang Penang kurang sikit. Orang Pahang kurang lagi. Tak. Apa yang Allah bagi pada Sayyidina Umar sama Allah bagi pada semua manusia sampai pada bila-bila pun ketika mereka menjadi seorang Islam. Jadi kenapa ya Sayyidina Umar sampai menangis kerana dia menjadi seorang Islam? Kita mungkin tak rasa apa kan, rasa biasa-biasa aja. Ya, rasa biasa-biasa aja. Tak ada beza pun. Maka kerana itulah Masya Allah, rupanya tatkala kita menghayati dan memahami seluruh isi Islam dan apatah lagi kita memahami asas agama Islam, maka pada ketika itu kita akan dapati bahawa patut Sayyidina Umar menangis dan bukan sekadar patutnya Sayyidina Umar menangis, sepatut juga kita menangis. Kenapa? Kita mendapat nikmat ini. Dan oleh kerana kita semua Masya Allah saya nak menjadi seorang Islam, saya seorang Muslim, ya, agama yang Allah kata inna dina indallah al-Islam. Maka pada ketika itu mesti kita sekarang bertanya, apakah asas kepada agama Islam ini yang kelihatannya begitu luas, diperkatakan di mana-mana. Dan kan itulah insya-Allah kita akan cuba melihat dan memerhati apa yang ada menjadi asas kepada Islam. Dan apatah lagi yang kita bincang dalam persoalan akidah bab iman adalah dia adalah asas dari segala asas, dan apa yang ada di sebalik kalimat yang kita ucap selalu apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baru masuk saja kepala jengoi sikit, tapi kita akan bincang lebih mendalam insya-Allah selepas ini. Jadi penonton-penonton jangan ke mana-mana sebab orang Penang teman saya sampai ke sudah insya-Allah. Alhamdulillah, rakan penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, bersama lagi kita dalam Cinta Ilmu, kita membincangkan satu persoalan yang sangat penting yang tadi kita sebutkan bahawa sesungguhnya Islam ini ada asas dia dan daripada asas tersebut ada asas kepada asas. Ya, orang kata core of the core kepada ajaran Islam. Dan sekali lagi saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan daripada JPKKP, Pematang Pauh, Penang. Dan kita semua selalu mendengar hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita untuk kita faham. Kita nak menjadi seorang mukmin, seorang Muslim yang sebenar. Nabi SAW menyebutkan buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan wal hajjil bait. Dalam hadis muttafaq alaih ini, Nabi SAW menyatakan bahawa agama Islam, sekarang Nabi bercakap kepada kita, agama Islam ini kata Nabi dibina dia, bunia, diasaskan, binaannya adalah di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita menyaksikan sebenar-benar penyaksian, kita meyakini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang sebenarnya melainkan hanya Allah. Dan kita meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan kita bahawa Nabi Muhammad itu adalah merupakan seorang hamba dan merupakan seorang rasul pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian baru Nabi sambung yang lepas itu adalah mendirikan solat, Nabi kata menunaikan zakat, kemudian Nabi kata berpuasa, dan Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang menunaikan haji di Baitillahil Haram. Baik, dalam
agama Islam kita, ya, kalau kita buka kitab, kita dapati banyak kitab-kitab yang ada di maktabah, di perpustakaan. Itulah dia gambaran betapa luasnya ilmu Islam. Namun ilmu Islam ini sebenarnya asasnya terbagi kepada 4 bahagian. Ya, 4 bahagian utama. Baik, yang pertama adalah bagaimana daripada ajaran Islam tersebut kita dapati bahawa yang pertama disebut sebagai rubu' ibadat. Ya, disebut rubu' ibadat. Yang kedua adalah rubu' muamalat. Yang ketiga adalah disebut sebagai rubu' munakahat. Yang ketiga disebut sebagai rubu' jinayat. Baik, dalam persoalan akidah, ya, walaupun kita kata kalau kita pergi keluar lagi daripada 4 rubu' tersebut, bahawa agama Islam dia lebih luas lagi, dia akan pergi kepada yang pertama persoalan akidah. Yang kedua adalah persoalan syariah. Yang ketiga adalah persoalan akhlak. Ya, persoalan akhlak. Jadi kita tak bincang persoalan-persoalan lain, tetapi kita nak bincang satu persoalan yang tadi Nabi kata bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, ya, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, pada kita punya syahadah, dia terkandung padanya adalah kefahaman tentang akidah seluruh orang Islam. Jadi kalaulah pada kalimah la ilaha illallah itu mengandungi akidah orang Islam, pada Muhammad Rasulullah adalah mengandungi akidah orang Islam, jadi apa yang ada di dalam kalimat tersebut? Apa yang ada dalam kalimat tersebut? Kerana kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah disebut sebagai nama lain bagi syahadah ini adalah disebut sebagai kalimah tayyibah. Apa orang Penang? Masya Allah, orang Penang bila cakap Arab macam Arab betul kan? Baik, Masya Allah kan? Jadi kita dapati bahawa la ilaha illallah itu disebut sebagai kalimah tayyibah. Kemudian kalimah la ilaha illallah juga disebut sebagai kalimatut taubah. Kalimah taubah. Dan kalimah la ilaha illallah disebut sebagai kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Kenapa? Sebab tiba-tiba la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kenapa dia begitu hebat? Kenapa dianggap sebagai kalimah taubat? Sebab kita tahu taubat kan? Taubat maknanya apa? Kembali pada Allah. Sebab bila kita nak menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan Allah tu lurus. Tetapi kita kan manusia. Ada masa kita terkeluar daripada jalan lurus. Apabila seorang manusia dia terkeluar daripada jalan lurus, apa dia kena buat? Dia kena kembali. Ya, sebab tu kalau highway kita dapati nak pergi ke KL, datang TV Hijrah, tiba-tiba ditunjuk ke arah jalan apa nak contoh ya? Manjung contohnya. Pada masa tu driver kena buat apa? Kena cari patah balik. Maka kalimah la ilaha illallah dianggap sebagai kalimah yang disebut sebagai kalimah yang mengembalikan manusia. Dan apatah lagi cuba bayang ya, tidak ada mana-mana kalimat daripada kalimat-kalimat yang bagus. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa lagi kalimat yang bagus? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa lagi kalimah yang bagus? Subhanallah, Subhanallah. Tidak boleh mendandingi, sebab tu Nabi kata afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik yang kamu sebutkan adalah kalimah la ilaha illallah. Kenapa dia begitu baik ya? Sebab katalah ya, contoh, ada seorang datang pada kita. Dia kata, saya nak menjadi seorang Muslim. Apa yang kita ajar pada dia? Walaupun kalimah Allahu Akbar tu hebat, tetapi kita tak boleh mengajar dia kalimah Allahu Akbar. Kenapa? Sebab kalimat tersebut tidak boleh menjadikan dia kembali lagi. Jadi nampaknya kita kena kembali lagi sebab kita kena break sekejap. Jadi penonton jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita habiskan perbincangan kita pada kali ini.
Alhamdulillah, rakan penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sedar tak sedar kita telah berada di penghujung, Masya Allah. Dan kita cuba nak mendapat sesuatu yang penting. Tadi saya katakan bahawa begitu hebatnya kalimat ini sehingga kalimat-kalimat hebat yang lain tidak boleh lagi menjadikan seorang itu Islam. Katalah dia datang, kita kata, kena sebut Allahu Akbar. Dia belum menjadikan seorang itu Islam. Katalah dia datang, saya nak masuk Islam. Oh, kena baca Alhamdulillah. Belum menjadikan dia Islam. Sehingga dia menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pasti ada benda yang sangat hebat yang patut kita kukuhkan dalam diri kita sebab dia adalah asas paling asas bagi Islam seseorang. Baik, rakan penonton, sebab saya tak keseorangan, jadi saya ada rakan yang bersama di studio pada kali ini dan saya membuka ruanglah pada rakan penonton yang ada di sini yang datang daripada Penang ni. Mungkin ada persoalan yang nak dikemukakan, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, saya Rahimah binti Isa daripada Pematampau, Pulau Pinang. Saya nak tanya soalan pada Ustaz tentang macam mana kita nak kekalkan keimanan kita supaya kita tak tersasar dengan keadaan kehidupan sekarang, dengan keadaan yang mencabar sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah ya. Terima kasih Puan Rahimah ya. Dan saya kira ni juga macam seolah macam sama je ya, bukan sekadar baju sama tapi macam soalan tu sama daripada grup kita semua kan. Memang orang Penang memang macam tu kan. Jadi semua yang saya kasih sekalian, masya-Allah soalan tu penting kerana daripada persoalan tersebutlah menjadikan bahawa kita sekarang faham ilmu akidah bukan ilmu dalam buku tetapi ilmu yang patut ada dalam dada. Ya. Sebab itulah persoalan ilmu akidah dia bukan persoalan yang macam satu benda yang kita belajar tetapi kita simpan tak amal. Ilmu akidah adalah satu ilmu yang bila kita bincang, kemudian kita faham, kemudian menjadi pegangan kita dan itulah Puan Rahimah yang menyebabkan seseorang itu mantap walaupun apa keadaan yang berlaku di sekeliling dia. Kerana memang kita ni manusia ni lemah kan, manusia ni selalu kata Imam Al-Ghazali terpengaruh dengan environment, dengan bi'ah, persekitaran kita. Tetapi sekiranya ya seseorang itu dia ada pegangan yang mantap, maka persekitarannya tidak mampu merubah diri dia. Maka sebab itulah masya-Allah kalau kita katakan bahawa saya nak sesuatu yang mantap yang tak boleh merubah diri, maka jawapannya adalah akidah. Tak ada jawapan lain. Jawapannya adalah akidah. Hanya akidah yang bukan dalam buku. Ulama hanya menulis, ulama hanya mencerahkan, tetapi apa yang ditulis dan dicerahkan tersebut, pencerahan tersebut menjadi kefahaman kepada kita. Dan cuba bayang semua yang dikasih sekalian, hanya dengan kita memahami kaedah daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang tadi kita sebut sebagai kalimah tayyibah sebab semua agama Islam ada dalam tu. Kalimah taubah, orang yang daripada luar disebut kalimah La ilaha illallah, sekarang dia menjadi dalam sebagai seorang Muslim. Kalimat yang bahkan kalau sekiranya kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita dengar Nabi Allah Yunus ibn Matta selalu menyebut La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan kita akan pastikan bahawa memang sebenarnya kalau kita menghayati ilmu akidah ini, kita akan dapati bahawa kehidupan kita akan begitu mantap. Sebab itulah Allah gambarkan banyak dalam Al-Quranul Karim. Kita dengar kisah kan, ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun. Siapa tak tahu tukang sihir yang beriman dan percaya kepada kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas, tatkala mereka mencampakkan tali-tali dan tali tersebut bertukar menjadi ular. Yang campak adalah orang syirik. Yang campak adalah orang yang betul-betul total syirik pada Allah. Dan kemudian Nabi Allah Musa, Allah perintah supaya mencampakkan tongkatnya. Dan tongkat bila dicampak, apa jadi? Bertukar menjadi ular yang lebih besar, memakan ular-ular yang kecil. Apa berlaku pada saat itu? Seluruh tukang sihir kharru sujjadan. Mereka sujud pada ketika itu dan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Tuhan Nabi Musa. Beriman dengan Allah Tuhan sekalian alam. Cuba bayang,
Ketika dia menyebut dia beriman dengan Allah, maknanya tidak ada Tuhan lagi dah dalam hidup ini yang aku nak sembah sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan apakah mereka dapat selepas daripada itu? Adakah mereka boleh pulang ke rumah rehat-rehat? Sedangkan mereka berhadapan dengan Fir'aun. Dan Fir'aun ketika itu semua yang saya kasihan telah menghukum mereka, menyalib mereka, memotong tangan mereka dan kering darah mereka dalam keadaan mereka beriman dengan Allah, Tuhan sekalian alam. Puan Rahimah, kerana itulah Masya Allah, ketika akidah masuk dalam diri seseorang, maka kuatlah diri kita terhadap agama kita. Sebaliknya, ketika akidah kita lemah, maka tak payahlah macam Firaun tadi. Angin sepoi-sepoi bahasa pun ada orang tinggalkan agama. Jadi sebab tu Masya Allah, rakan penonton yang dikasihi sekalian, nampak betapa penting untuk kita kukuhkan apa yang ada dalam kitab masuk dalam dada Islam kita menjadi Islam yang terbaik, baik kita di dunia, baik kita di hari akhirat. Terima kasih kerana bersama sampai ke penghujung bersama dengan rakan-rakan. Kita jumpa lagi di pada masa akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Menguasai.